Lepas diselamatkan, Ginny dibawa ke hospital dan mula dapat perhatian dari pakar psikologi, pakar bahasa dan saintis. Ramai pakar nak tahu, bolehkah seseorang belajar bercakap kalau dia tak pernah dengar atau belajar sejak kecil? Dia jadi subjek kajian utama. Tapi dalam proses tu, Ginny tak tinggal lama di satu tempat. Dia berpindah-pindah antara doktor, keluarga angkat dan rumah jagaan. Dia tak pernah dapat penjaga tetap atau persekitaran yang stabil. Pada awalnya, dia menunjukkan perkembangan. Dia mula faham sedikit bahasa, mula kenal objek dan emosi. Tapi, bila berlaku konflik antara penyelidik dan keluarga angkat, Ginny ditarik dari mereka. Dia trauma semula dan terus diam. Akhirnya, bila projek penyelidikan dihentikan, Ginny dihantar ke pusat jagaan jangka panjang. Dan sejak itu, tiada siapa tahu perkembangan sebenar dia. Dia dipercayai masih hidup, tapi terputus hubungan dengan dunia luar. Apa yang dunia belajar dari Ginny ialah betapa pentingnya kasih sayang, stabiliti dan hubungan manusia dalam perkembangan seseorang. Dia mungkin selamat dari sangkar, tapi belum tentu dia benar-benar bebas.